Salam kepada semua. UMNO kini dilihat bukan lagi parti majoriti Melayu Muslim dan masyarakat Melayu semakin matang dalam politik, termasuk menolak amalan rasuah. Itu pandangan Prof. Dr. Ahmad Fauzi Abdul Hamid, Profesor Kehormat USM. Prof. Ahmad Fauzi menegaskan cadangan kerjasama agung UMNO yang diumumkan Presiden Parti Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi boleh dipersoalkan kerana tidak selari dengan realiti politik semasa. Beliau menambah, orang Melayu kini bebas menilai parti atau individu berdasarkan prinsip perjuangan Islam dan sudah mengambil tindakan tegas terhadap UMNO dalam PRU 15 kerana isu rasuah. Orang Melayu Muslim sendiri menghukum UMNO dalam PRU 15 kerana persekongkolan dengan rasuah. Itu pun UMNO belum mengambil pelajaran dengan menyatakan sokongan terbuka kepada bekas pemimpin mereka yang telah disabitkan bersalah oleh mahkamah kerana penyelewengan khazanah negara. Prof. Ahmad Fauzi menekankan kerjasama agung hanya relevan jika UMNO sanggup berbincang sebagai rakan sejawat, bukan sebagai abang besar yang mendominasi keputusan. Beliau juga menegaskan masyarakat Melayu lebih canggih dan mampu maju ke hadapan tanpa bergantung kepada UMNO, terutama jika parti itu masih gagal menolak amalan rasuah dan golongan perasuah. Kenyataan ini muncul ketika Presiden UMNO, Zahid Hamidi, mengemukakan cadangan pembentukan kolaborasi agung bagi menyatukan semua parti Melayu dan Islam. Namun, cadangan Zahid itu tertakluk kepada syarat utama, iaitu tidak mengganggu kerajaan perpaduan yang dipimpin Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sekian dulu. Jangan lupa subscribe, like dan share politico.my.